Okey geng, assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to my channel. Macam biasa geng, kali ni aku berada di kebun persendian Berhad. So hari ni alhamdulillah lah cuaca baik hari ni. Sebelum ni memang payah nak jumpa cuaca yang macam ni. Memang hujan lah. Memang sekarang pun dah musim hujan. So hari ni aku berpeluang masuk ke kebun ni. Harap-harap ada mani-mani lama tak cari check up ni. So bagi korang yang baru jumpa dekat channel aku ni, jangan lupa bantu tekan subscribe geng, like dan komen. So bagi yang telah lama support aku ucapkan jutaan terima kasih kepada korang. Semoga korang diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki, amin. So tanpa melengah ke masa, jom kita mancing geng. Sebab kita mancing sekarang pun tak masa pun tak lama, mungkin dalam sejam lebih, lepas tu kita dah balik. Sekarang pun dah lewat dah. Let's go. Kali ni masa aku tak bawa grip geng. Tapi tak apa, kita tengok. So kali ni kita masih menggunakan rod teleskopis ya geng. Ni geng. So aku nak cuba menggunakan leader ni geng, Taichi dan juga ni geng, mainline Rapido. Okay, jom kita cuba geng. Rod ni memang lembut geng, lembut gila. So bagi korang yang berkenan bagi korang yang berkenan dengan rod ni geng, korang boleh tekan beg kuning. Lembut geng, kau tengok. Ni geng, lembut tak lembut, korang boleh tekan beg kuning. Alhamdulillah. Akhirnya kita tak kumpau geng. So nasib baiklah aku ada ni pelayan ni. Grip kita tak bawa, jadi kita ada pelayan ni, kira okey lah untuk menyelamatkan ikan ni geng. Dia tengok, dia telan geng, dia telan. Macam mana aku nak ambil ni? Ngeri lah ni. Yang ni betul-betul ngeri geng. Macam aku cuba lepaskan dia.
Okey, mini popper Starlit 4 gram. Dia telan. So, bagi yang berkenan dengan layar ni, senang je ambil kat dalam bulu ikan ni. Kau cepat-cepat grab beg kuning ke bawah. Okey, yang ni kita rilis. Saiz tak cukup ni. Mantap. Baby shake up. Baby shake up ya. Sabarlah, sabar. Sabarlah. Nasib baiklah ada grip ni. Grip ni pula, layar ni. Kalau tak ada, payah. Mana dia ni? Ni dia. Ni. Mantap. Berkenan dengan pelayan ni, tekan beg kuning ni. Cendoi geng. Terkejut aku geng. Pun saiz cendoi juga, tapi dia punya pergi tu lain macam.